Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak saya sembahyang solat jamak menghidupkan Zuhur dan Asar, bekerja di siang hari tetapi menjadi rutin lebih 2 marhalah hari-hari berulang jauh. Ya. Okey, soalan dia. Orang mana cakap black Seremban Ustaz. Jauh. Saya kerja di Genting. Ini balik mengundi Jangan silap pangkah. Okey, soalan orang Seremban malam ni, okey. Dia berulang hari-hari yang jaraknya jauh. Okey? Bolehkah hari-hari jamak qasar? Itu soalan. Bagus soalan. Okey? Contoh kita orang Kemaman. Hari-hari pergi ke Johor Bahru, JDT. Okey? 300 kilo. Faham lagi? Lebih kurang lah 300 kilo. Dia gini, yang kita nak boleh jamak qasar ni perjalanan yang jauh. Nampak? Safarun tawilun, perjalanan itu panjang. Panjang mana? 2 marhalah. 2 marhalah tu kita tak pernah jumpa kat highway. Tak ada tulislah marhalah. Dalam kitab marhalah. Okey? 1 marhalah jauh mana? Ulama ukur. 1 marhalah ialah kita start berjalan pada waktu pagi dengan keldai, dengan kuda, dengan unta zaman dululah. Bila sampai petang kita berhenti buat kemah, unggun api, malam lepas semayang tidur, esok berjalan lagi. Jadi 1 perjalanan siang malam tidur, 1 marhalah. Esok berjalan lagi malam tidur, 2 marhalah. Faham? Ulama-ulama moden sekarang ukur 1 marhalah tu berapa jauh. Dr. Wabah Zuhaili, ulama Syria. Syekh Atiyah Sokor, ulama Mesir. Syekh Ali Jadul Haq, ulama Mesir. Syekh apa benda ni, Dr. Sulaiman, Dr. Ali Nur Sulaiman, Mufti Jordan, orang Jordan, dan ramai lagi ulama moden ukur 2 marhalah ini lebih kurang 85 kilo dan paling kurang 81 kilo. Jelas jadi lain kali kita nak ambil yang minimal 80. Ini senang. Kita nak pergi mana dari Cukai, kita tak dekat waste, pong keluar 81 kilo. Boleh jamak. 80 kilo. Tak boleh jamak. Biar point tu biar betul. Okey? Jadi soalan dia, hari ni pergi ke Johor. Faham? Esok balik ke Terengganu, lusa ke Johor pula. Setahun duk berulang hari-hari. Hari-hari boleh jamak. Jimak pun boleh. Faham? Tak nak kata jamak. Faham lagi? Dah. Kerana apa? Kerana dia manis hantar, dia tak duduk lama. Yang tak boleh nak jamak, mari dari Seremban, duduk di Cukai 4 hari dan ke atas. Tak boleh jamak di Cukai. Tapi kalau mari di Cukai, singgah hantar barang 3 hari atau 2 hari atau sehari saja. Sampai di sini 3 hari boleh jamak, 2 hari pun boleh jamak, 1 hari pun boleh jamak. Tapi kalau mari ke Cukai 4 hari dan ke atas, sampai saja di Cukai, tak boleh dah jamak.